PH berpuluh-puluh tahun, baik DAP, PKR, kemudian Yang Amanah, beritahu pengundi-pengundi Melayu, terutamanya yang bukan Melayu, kenapa kita kena sokong PH ini? Sebab UMNO Barisan Nasional itu perkauman. Betul lah. Kebelakangan ini bila ada bersama, tiba-tiba PH pun guna ayat yang sama. Selain daripada UMNO Barisan Nasional dan PAS, dia tambah satu lagi parti baru, parti bersama dalam kumpulan itu. Itu yang saya kata, orang lain buat tak boleh, dia buat boleh. Kalau orang lain buat, dia kata perkauman. Dia buat tak apa, itu strategi politik. Jadi kempen-kempen DAP kebelakangan ini, terutamanya kepada pengundi Cina, bahasanya mudah. Jangan bagi undi kepada bersama. Sebab kalau bagi undi, satu undi kepada bersama pun, kalau orang Cina, orang India bagi, itu akan memecahkan undi bukan Melayu. Bila undi bukan Melayu pecah, maka UMNO dan PAS akan menang. Engkau ni tak pergi sekolah kira-kira ke? Satu PAS tak bertanding pun di kursi-kursi ni. Yang bertanding di 15 kursi yang bersama bertanding ini, sebahagian besarnya adalah 3 penjuru. PH lawan BN lawan bersama. Tak ada apa. Tapi walaupun PAS tak bertanding, bila dia berkempen dengan orang bukan Melayu, dia mesti bawa PAS. Lepas tu DAP tanya, kenapa orang Melayu tak suka kat dia? Kalau saudara-saudari jadi orang Melayu, memang orang Melayu marahlah. Tak ada kena-mengena. Tak kisahlah PAS tu you sokong ke tidak. Tetapi permainan yang meniupkan bahawa kita kalau tak bagi undi kat DAP, maka Melayu naik, mampus kita. Tak boleh. BN tak boleh buat. PH tak boleh buat. Tak boleh. PH cakap selama ini, kita lawan Barisan Nasional, kita lawan Perikatan Nasional kerana mereka adalah parti perkauman. Memang betul. UMNO parti yang berasaskan Melayu. PAS parti yang berasaskan Melayu dan Islam. Masuk pilihan raya, dia duk main emosi orang Islam ni. Kalau tak undi parti yang Melayu ini, Cina akan naik. Bertahun-tahun dia duk ulang benda tu. Saya masuk PKR masa muda-muda dulu dan sekarang ini kita sama-sama gerakkan bersama. Satu sebab utamanya ialah kerana saya tak percaya soal memecah belahkan rakyat ni. Macam saya pernah sebut dulu, saya pergi sekolah, ada je cikgu Cina yang duk ajar aku elok-elok. Ada je cikgu Melayu yang ajar anak Cina, betul-betul dia ajarnya. Kadang-kadang dia lagi sayang anak Cina daripada yang Melayu. Ada je cikgu India yang betul-betul coach kita main sukan. Betul-betul hebat punya. Jadi saya daripada kecil tak percaya dengan permainan pecah belah ni. Sebab ia hanya melemahkan kita sebagai seorang manusia. Kalau kita dipecah belahkan, takut kepada Cina, takut orang itu, akhirnya kita akan membesar dengan takut. Takut semua. Sedangkan kita dah tunjukkan sebahagiannya daripada calon-calon kita. Budak-budak yang Melayu, Cina, India, yang muda-muda, kalau bagi dia peluang, bagi dia ruang, bagi dia prinsip dan garis-garis yang dia tak boleh langgar, kalau dia rajin, dia boleh pergi jauh. Dalam masa seminggu, dia boleh menambah baik penampilan dan mutu mereka sebagai calon. Baik, PH berpuluh-puluh tahun, baik DAP, PKR, kemudian Yang Amanah, beritahu pengundi-pengundi Melayu, terutamanya yang bukan Melayu, kenapa kita kena sokong PH ini? Sebab UMNO Barisan Nasional itu perkauman. Betul lah. Kebelakangan ini bila ada bersama, tiba-tiba PH pun guna ayat yang sama. Selain daripada UMNO Barisan Nasional dan PAS, dia tambah satu lagi parti baru, parti bersama dalam kumpulan itu. Itu yang saya kata, orang lain buat tak boleh, dia buat boleh.
Kalau orang lain buat, dia kata perkauman. Dia buat tak apa, itu strategi politik. Jadi kempen-kempen DAP kebelakangan ini, terutamanya kepada pengundi Cina, bahasanya mudah. Jangan bagi undi kepada bersama. Sebab kalau bagi undi, satu undi kepada bersama pun, kalau orang Cina, orang India bagi, itu akan memecahkan undi bukan Melayu. Bila undi bukan Melayu pecah, maka UMNO dan PAS akan menang. Engkau ni tak pergi sekolah kira-kira ke? Satu PAS tak bertanding pun di kursi-kursi ni. Yang bertanding di 15 kursi yang bersama bertanding ini, sebahagian besarnya adalah 3 penjuru. PH lawan BN lawan bersama. Tak ada apa. Tapi walaupun PAS tak bertanding, bila dia berkempen dengan orang bukan Melayu, dia mesti bawa PAS. Lepas tu DAP tanya, kenapa orang Melayu tak suka kat dia? Kalau saudara-saudari jadi orang Melayu, memang orang Melayu marahlah. Tak ada kena-mengena. Tak kisahlah PAS tu you sokong ke tidak. Tetapi permainan yang meniupkan bahawa kita kalau tak bagi undi kat DAP, maka Melayu naik, mampus kita. Tak boleh. BN tak boleh buat. PH tak boleh buat. Tak boleh. Kalau BN buat, tak boleh kau buat. Boleh pula. Itu yang saya kata masalah dalam negara kita. Masalah itu dia bukan semata-mata soal undang-undang. Dia bukan semata-mata soal dasar. Dia soal sikap dan perangai. Perangai yang mabuk kuasa. Dan dalam 3-4 tahun kebelakangan ini, kita dah lihat satu persatu akibat daripada perangai orang lain buat tak boleh, aku buat tak apa. Itu yang jadi sekarang ini sampai rakyat semua kata parti politik ni semua sama. Bila dia naik, dia buat benda yang sama, dia lawan. Bila dia kalah, dia cakap benda yang lain. Dia naik lagi.